Tanggungjawab alam sekitar ni luas ya, Puan. Sebabnya kita tak boleh kata agensi kerajaan saja yang bertanggungjawab. Assalamualaikum dan hai semua penonton Talent Talk podcast kita hari ini. Okay, so kita ada topik menarik juga tetamu yang menarik untuk kita kupaskan pada hari ini. Nak tahu? Tengok video sampai habis. Okey, kita ada beberapa permintaan sebelum kita bermula. Nak minta sikit anda share video ni dan like serta komen apa input anda dapat selepas tonton sampai habis. Alright, so first kali kita nak kenalkan dulu tetamu jauh kita import ni. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya TS Dr. Putri Shazlia daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Dan sekarang ini telah pun berkhidmat di UMPSA selama 10 tahun. Okey, ramai mungkin tak tahu TS tu apa? Teknologis. Okey, kalau boleh dengar TS tu bukan calang-calang orang lah. Okey, juga kita bawakan topik yang bukan calang-calang juga kita nak kupas hari ini, iaitu cabaran alam tindakan kita, suara dari UMPSA. Alright, sebelum tu dah subscribe ke belum YouTube channel Talent Talk UMPSA? Kalau belum, sila subscribe dekat bawah. Alright, hari ni kalau Puan dah dengar topik kita hari ni, Puan boleh mungkin explain sikit lah. Mungkin Puan ada kepakaran lebih, part mana yang boleh kita support dalam topik kita hari ni. Silakan Puan. Okey, di mana kepakaran yang ada kat sini, kebanyakan di fakulti kami ada banyak kepakaran, antaranya pakaran yang dari segi alam sekitar dan juga pembinaan. Tetapi kalau di bidang alam sekitar, kita ada pakar yang dalam air, udara, bunyi bising. Jadi itu memang kepakaran kami lah di sana. Okey, baik. So kalau Puan sendiri, saya keluar sikit dari topik kita. Puan sebenarnya dulu belajar di mana dan apa bidangnya? Okey, pada mulanya saya bermula dengan diploma mikrobiologi di Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. Dan kemudian saya bekerja dulu di Kina Batangan Sabah sebagai teknologi makmal. Dan kemudian saya menyambung pengajian dalam ijazah teknologi alam sekitar di UiTM juga di Shah Alam. Dan selepas tu saya bekerja di Jabatan Alam Sekitar selama 7 tahun. Dan semasa bekerja tu saya menyambung master lah. Okay. So kalau kita panggil teknologis Dr. Puan Shazlia hari ni, nampaklah credibility dia tu kat mana. Okay. So kalau kita boleh deep lagi Puan, tajuk kita hari ini pasal alam sekitar. Jadi Puan rasa macam apakah seminar pematuhan yang kita akan jalankan next nanti, dan bila Puan mungkin boleh cerita lebih lanjut yang berkaitan kualiti alam sekeliling yang bakal dianjurkan oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam ni sendiri Puan. Okey, di mana dia maklum pada 27 Mei 2025 ini kita akan mengadakan satu seminar pematuhan kualiti alam sekeliling, di mana seminar ni adalah julung kalinya di mana di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam mengadakan seminar yang melibatkan penyertaan daripada industri dan juga bukan industri di dalam seminar ini, yang menitik beratkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang merupakan undang-undang alam sekitar. Dan ini merupakan seminar ini sebenarnya kita menyahut saranan dan juga idea daripada Sultan Pahang kita yang ingin memastikan kekayaan alam sekitar ini terpelihara dan khazanah hutan ini digunakan dengan sebaik mungkin. Ini inisiatif, salah satu inisiatif daripada UMPSA dan sahutan sendiri daripada negeri Pahang lah. Betul. Kan? Alright. So siapakah sebenarnya target peserta seminar kali ini yang mungkin kena dan wajib tahu pasal perkeliling alam sekitar ni? Okey, seminar alam sekitar ni sebenarnya target kita adalah di pihak industri dan juga bukan industri. Kalau industri ni memang kita sedia maklum lah, industri ni terdiri pada industri yang industri berat, ada juga ada yang industri yang kecil-kecilan. Tetapi yang bukan industri ni adalah terdiri daripada perunding alam sekitar, juraaudit alam sekitar, orang-orang yang berwibawa dan juga pemaju projek. Sebab kita kadang
kita terlupa nak jemput pemaju projek. Jadi pemaju projek ni perlu tahu sebab mereka lah orang yang syarikat-syarikat yang menjalankan projek-projek di negeri Pahang dan juga di negeri lain, dan sepatutnya pemaju projek ni juga kena tahulah di mana pentingnya Akta Kualiti Alam Sekitar ini perlu dipatuhi. So dah dengar ada punya jabatan-jabatan disebutkan sebentar tadi. Ya, sila klik link kita di description kat bawah untuk daftar sekarang. Okey. So ramai fikir kan doktor, isu alam sekitar ni solely tugas JAS je, Jabatan Alam Sekitar je atau NGO je. Sebenarnya ni adalah tanggungjawab berat kepada siapa sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan tanggungjawab alam sekitar ni luas ya, Puan. Sebabnya kita tak boleh kata agensi kerajaan saja yang bertanggungjawab ataupun NGO untuk menyuarakan hasrat untuk menjaga alam sekitar. Tapi sebenarnya orang awam juga bertanggungjawab dalam memastikan alam sekitar ini terpelihara. Jadi orang awam sebenarnya mereka boleh menjadi mata-mata kepada alam sekitar. Jika ada pencemaran dan sebagainya, sebenarnya dia boleh membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar jika berlaku pencemaran di sekeliling mereka. So betul lah, kita sama-sama baru rasa macam ringan sikit. Kalau kita buat satu NGO saja yang buat, berat jugalah kan. Ini tanggungjawab sebenarnya kita sama-sama memikul. Jadi kalau kita boleh tengok pencemaran yang sering berlaku di Malaysia sekarang, doktor, orang awam mungkin tak sedar. Jadi apa bentuk pencemaran yang masih lagi orang kata kritikal lah kat Malaysia ni? Okey, kalau kita lihat di mana kes-kes alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita, contohnya macam kes-kes pembuangan sisa toksik di sungai, juga di tasik ataupun di laut. Selain itu pencemaran pelepasan udara, pelepasan gas-gas udara yang tidak dirawat. Yang itu pun agak sukar sebab ada setengah industri telah masang alat-alat kawalan pencemaran, tetapi ada yang setengah masih lagi tidak masang. Okey, selain daripada itu pelepasan effluent, kalau lihat di industri mereka melepaskan effluent yang tidak dirawat terus kepada sungai. Jadi yang ini adalah pencemaran yang katanya sering berlaku dan hari-hari berlaku sebenarnya. Jadi kita agak kalau ikutkan Jabatan Agensi Kerajaan juga banyak jugalah dikeluarkan. Kalau kita tengok website di Facebook Jabatan Alam Sekitar, banyak kes-kes ini mereka share bersama, dan kita boleh lihat kes ini bukannya jarang, tapi sebenarnya berlaku setiap hari. Soalan doktor, effluent tadi tu apa? Effluent tu adalah di mana air yang dirawat di industri, selepas dirawat dia akan lepaskan ke sungai-sungai. Jadi effluent ni sebenarnya perlu dirawat melalui sistem industri effluent treatment system, tetapi jika ia tidak ada loji berkenaan, maka itu yang berbahaya lah. Sebab mungkin kandungan kimikal atau kandungan parameter tu boleh tinggi. Faham? Wah, macam nak kelas saya angkat tangan. Okey, so doktor, bagaimana kalau pihak industri dengan universiti di Malaysia ni boleh mainkan peranan untuk mencegah salah satu pencemaran yang doktor sebut tadi? Okey, macam mana kita nak mencegah, di mana kita kalau ikutkan industri sebenarnya mereka telah pun mengadakan self guided regulation ataupun pematuhan kendiri yang telah dijalankan oleh industri itu sendiri bagi mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dan kalau ikutkan juga pihak universiti sebenarnya boleh membantu industri lah dari segi kita tengok apa masalah industri itu sendiri. Sebab kalau ikutkan, kalau universiti ni sebenarnya kita meluas kita tidak tertakluk pada sesuatu, kita sebenarnya boleh pergi kepada kajian-kajian yang dijalankan oleh pihak industri. Sebenarnya kita boleh bantu mereka tanpa mereka sedar sebenarnya. So di belakang tabis ni sebenarnya universiti adalah tulang belakang untuk orang kata industri-industri ni lebih menjaga alam sekitar. Ya, betul. Sebenarnya universiti ni dia boleh saya katakan dia mempunyai kuasa yang besar untuk membantu dari segi kajian ataupun teknologi yang digunakan untuk mengurang atau mengoptimalkan impak kepada alam sekitar. Satu kau boleh tambah doktor, dia adalah masa depan negara kan. Ya, betul. Yes. So anak-anak muda
panggil kawan-kawan anda, tonton podcast ni sampai habis. Alright. So, ada tak sebarang perubahan atau pindaan yang terkini, Doktor, kalau kata akta yang mereka masyarakat kat luar sana patut tahu? Okey, kalau kita sedia maklum pada tahun lepas di mana Jabatan Alam Sekitar telah pun meminda akta dari segi peraturan, di mana mereka telah menaikkan denda dan juga tahun penjara kepada mereka yang melepaskan pencemaran kepada alam sekitar. Itu yang terkini lah. Dan juga dimaklumkan ada beberapa lagi peraturan-peraturan yang sedang dipinda jugalah untuk pastikan, sebab kita peraturan ni tidak boleh katanya statik sebab ada yang kata kenapa tak statikkan peraturan. Tidak boleh, sebab setiap zaman pencemaran dia berbeza. Jadi akta juga akan berbeza. Untuk kita akan update. Jadi kita kena ikut macam mana perubahan zaman itu sendiri. Relevan. Betul. Jadi saya setuju apa yang Dr. canangkan tadi itu adalah akta yang dah dikelolakan berdasarkan pada perubahan zaman. Ya. Betul. Okey. Dari segi macam mana kita, yelah, kita dah perubahan zaman, cabaran pun berubah dan sebagainya. So, adakah apa cabaran dari segi fakulti sekarang ni, FTKA, Doktor sendiri, untuk mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak industri, salah satunya macam seminar yang kita akan jalankan ni? Salah satunya cabaran di mana kita nak attract industri kepada universiti ni, di mana kita mengadakan seminar inilah. Salah satunya kita nak bantu industri untuk mengenali ataupun berkongsi ilmu dari segi peraturan-peraturan baru dan juga apakah teknologi terkini yang kita ada, yang kita boleh bantu kepada industri. Selain daripada itu, masalah kalau kita tengok cabaran untuk fakulti ni, kalau kita nak berhubung dengan industri ni, sebab setengah industri ni dia ada yang tidak mahu bekerjasama dengan universiti. Ini cabaran untuk kami jugalah, sebab kemungkinan mereka mempunyai software yang mereka simpan ataupun mereka tidak mahu berkongsi langsung ilmu yang dari segi teknikal. Jadi di situ cabaran lah bagi fakulti kami untuk bekerjasama dan sihat daripada kami dengan pihak industri. Faham, dari segi setiap manusia tu dia ada dia punya kekangan yang dia rasa ini je dia punya tahap kepakaran yang dia boleh. Jadi nak break that ice tu, nak break that comfort zone tu, kita perlukan someone yang betul-betul pakar, dan mungkin teknologis doktor sendiri mampu untuk break that ice. Tapi kita nantikan kalau industri-industri, lebih ramai industri join kita punya seminar ataupun tidak. Kalau nak tahu, hadirkan diri anda. Baik, seterusnya doktor, kalau cabaran fakulti juga untuk membina latar belakang pelajar yang mungkin perlu mematuhi kriteria-kriteria ni untuk masuk pihak dari segi menyambut pihak industri di mungkin di universiti dan sebagainya, macam mana pula? Okey, cabaran di peringkat fakulti bila kita nak sediakan pelajar kita untuk industri ialah dari segi perisian teknologi. Sebab kalau cik sedia maklum setiap industri dia ada perisian dia sendiri. Kadang-kadang ada yang menggunakan perisian sama yang kita gunakan di universiti, tetapi ada setengah perisian itu dihasilkan sendiri atau mereka build up own software. Yang itu bagi kami cuba di peringkat universiti untuk support yang mana software ada. Tapi kalau bila pelajar itu berada di industri, yang itu pelajar tersebut kena belajarlah. Sebab kadang-kadang contohnya macam teknologi dari luar negara, dari China, daripada Jerman, daripada Jepun, mereka mempunyai software dia yang tersendiri. Jadi kita tak tahu dan ia tidak berada di pasaran. Yang itu yang menjadi satu kesukaran lah bagi pelajar kita. Selain daripada itu, akta garis panduan dan polisi. Okey, yang ini pun penting sebabnya sebab bila pelajar ini berada di industri, akta ni memainkan peranan. Bukan sekadar akta kualiti alam sekeliling saja, tetapi akta contoh macam Occupational Safety and Health, Factory and Machinery Act. Jadi mereka perlu belajar dan perlu tahu untuk pastikan akta ini selari dan teknologi yang digunakan itu mematuhi syarat-syarat yang digunakan pakai di Malaysia. Dan kita tahu universiti ni UMPSA
specifically bergerak rapat bersama industri-industri dan betul. terutamanya di Pahang lah. Okey, jadi apakah macam FTKA, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam di UMPSA ni cara implementation untuk mengukuhkan lagi hubungan rapat dengan industri ni? Okey, antara yang di mana fakulti kami ada buat ialah kami mengadakan MOU dengan industri, di mana di sini kita boleh bertukar pelajar, bertukar idea. Selain itu kita boleh bawa pelajar kita ke industri dan mereka belajar teknologi atau prosedur yang terbaru daripada industri. Selain daripada itu kita cuba mendapatkan geran-geran industri. Sebab geran-geran industri ni sebenarnya ia membantu para pelajar untuk mendapatkan selain daripada fund daripada geran tu, ia juga sebenarnya memberi ruang ke pelajar tu untuk belajar dalam industri. Sebab bila ada geran ni baru kita boleh masuk industri. Kalau tak ada geran ni macam agak sukar sikit kita nak masuk. Dan satu lagi, kita kalau boleh dekat sini mana fakulti kita boleh bantu dari segi permasalahan industri. Sebab ada setengah industri ada datang kepada fakulti dan datang kepada kita meminta bantuan. Sebab contohnya macam mereka mempunyai idea yang kurang untuk prediction, di mana mereka perlukan forecasting, analisis sebenarnya sebagainya. Jadi di situlah di mana fakulti dapat kukuhkan hubungan dengan industri secara tidak langsung. Faham. So ada yang formalities, ada yang santai, relationship tu pun perlu juga. Baik, faham. Okey, jadi dari pengalaman doktor sendiri, saya dengar tadi dah 10 tahun ya di UMPSA. Jadi apa kes-kes yang menarik yang pernah doktor mungkin counter dan hadapi semasa bertugas di Jabatan Alam Sekitar long way back, suatu masa dulu? Okey, antara pengalaman-pengalaman yang pernah saya hadapi antaranya ialah saya pernah masa tu menjalankan penguatkuasaan di sebuah kilang ais. Dan masa tu kita mendapat aduan daripada orang awam mengatakan ada bau tengit. Jadi masa kami menjalankan penguatkuasaan, masa tu kami dapati kilang tersebut memang berbau tengit. Dan bila kita tengok gas analyzer, kita dapati bahawa di kilang tersebut telah pun mempunyai gas amonia yang terbebas. Di mana masa tu sebanyak 400 ppm. Jadi terdapat juga pekerja-pekerja yang dah pengsan sebab untuk penghasilan ais tu perlukan gas amonia. Jadi itulah salah satu kes yang mencabarlah. Dan salah satu lagi ialah kes bau busuk, di mana pada masa itu kilang tersebut berada di kawasan perumahan. Jadi banyaklah isu-isu daripada penduduk setempat yang rasa tidak puas hatilah dengan keadaan bau busuk. Jadi kita banyak memberikan nasihat kepada industri tersebut untuk mengurangkan kesan-kesan bau busuk tersebut lah. So sebenarnya reaksi atau orang kata respons daripada masyarakat sekeliling tu pun sangat penting. Ya, sebab tu saya kata tadi masyarakat ni sebenarnya adalah mata-mata. Dia macam polis jugalah. Mata-mata alam sekitar. Polis yang tak ada pangkat. Tapi sebenarnya polis. Polis. Kita lah sebenarnya. Ya. Okey. Alright, so sebagaimana kita di UMPSA ni adalah universiti dan backgroundnya adalah pendidikan kan. Jadi terutamanya di peringkat kita di peringkat universiti ni, macam mana kita sebagai mungkin staff atau pelajar boleh membantu untuk membentuk komuniti lestari ni sendiri, Doktor? Okey, untuk dari segi membentuk komuniti lestari di mana kita sebenarnya kita kena turun kepada komuniti itu sendiri. Contohnya macam kita kena cari apakah masalah dalam komuniti kita. Contohnya macam ada pencemaran kolam, tasik, ataupun mungkin kawasan dia berdebu dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita dapat tahu ataupun kita dengar suara daripada jiran-jiran kita ataupun masyarakat sekeliling dan kita turun, itu adalah salah satu pendidikan secara tak langsung. Kita dekatkan diri kita dengan komuniti dan dari situ kita boleh membantu mengurangkan kesan dan juga kita beri nasihat
kepada komuniti, dan ia boleh wujud satu komuniti yang lestari. Selain daripada itu, kalau kita lihat pelajar-pelajar kita sekarang ni, kita minta kalau boleh pelajar-pelajar kita membuat kajian itu menggunakan bahan-bahan yang lestari, di mana bahan-bahan yang boleh dikita semula. Dan juga kalau penggunaan bahan kimia tu tidak memberi impak yang teruk kepada alam sekitar. So itu adalah katanya penggunaan lestari dari segi bahan penggunaan yang kita boleh terapkan kepada pelajar kita lah. Dari segi bila mereka menggunakan bahan yang lestari, apabila mereka keluar daripada universiti nanti, jadi mereka pun akan buat benda yang sama. Dia akan pilih produk yang terbaik, kurang packaging. So praktik daripada universiti tu awal. Dia dah kita tahu dah. Sini. Bagus. So saya pun sebenarnya setuju. Saya orang baru dekat sini. Jadi saya nak rasa macam kita ada inisiatif-inisiatif ni sebenarnya. Yang penting kita bermula daripada pelajar, which is pelajar ni adalah tunggak utama negara pada masa depan, kan? Yes. Jadi apakah kalau doktor sendiri dah bagi sedikit sebanyak pencerahan pasal alam sekitar dan cara untuk mencegah ni, mungkin nasihat pula doktor yang mungkin doktor boleh berikan kepada golongan-golongan muda yang mungkin saya highlightkan tadi, pelajar dan ataupun profesional industri yang kena dan patut memelihara kita punya alam sekitar ni sendiri. Okey, nasihat saya lah kepada golongan muda dan juga para profesional. Pertama, kita haruslah mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling dan segala peraturan di dalamnya. Sebab peraturan ini bila kita patuh, kita akan terus berdisiplin, dan ini akan kita terapkan seumur hidup kita. Sebab bila kita tak sedar ataupun kita tak patuh, pada masa sama kita akan mencemarkan alam sekitar. Dan salah satu lagi ialah saya nak galakkanlah pelajar-pelajar menggunakan bahan-bahan yang lestari ataupun bahan yang digunakan di kampus. Contohnya mereka tidak menggunakan polystyrene, mereka menggunakan tupperware dan sebagainya, kan. Dan ini juga dapat reducekan katanya bilangan sisa domestik ke sanitary landfill. Dan nasihat saya kepada profesional, terutamanya syarikat-syarikat yang menjalankan projek ni, di mana mereka dapat memberikan nasihat lah yang terbaik kepada pemaju projek. Sebab dari segi penggunaan best management practice dan sebagainya, itulah. Okey, baik. Jadi nasihat sendiri daripada teknologis Dr. Puan Syazlia. Renung-renung kan? Okey. So, kenapa kalau boleh doktor sendiri highlightkan sebab kenapa diorang ni wajib dan patut sebenarnya hadir di seminar pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang kita akan anjurkan nanti. Mungkin silakan. Okey, selain daripada kehadiran anda kepada dalam seminar ini untuk berkongsi idea dan juga pengalaman, tapi sebenarnya seminar ini kita dapat mewujudkan ukhuwah dan juga berkenalan antara para pendidik dan juga dengan industri. Sebab bukan senang pendidik nak jumpa industri dan industri nak jumpa pendidik. Jadi inilah masanya kita dapat berkenalan dengan mereka, dan kita dapat berkenalan apakah yang tugasan yang mereka sedang buat sekarang. Mana tu kita boleh share dari segi software ke, analisis ke, teknologi ke yang mereka gunakan. Dan selain itu juga sebenarnya seminar ini kita nak memperkenalkan UMPSA kepada industri, sebab ada industri tak kenal UMPSA. Kita duduk kat sini lama dah. Jadi di sini kita nak kenalkan apa tu universiti dan macam mana suasana kampus bila anda datang nanti. Dan sebenarnya kalau boleh kata bakal pelajar pun patut hadir, dapat rasa dah macam mana situasi bila daftar nanti, kan. Inilah universitinya yang bakal anda daftar, mungkin insya-Allah kita nantikan. Alright, so apa yang mungkin peserta pula doktor yang mungkin boleh dapat input daripada seminar ni dari segi mungkin ilmu, rangkaian para pelajar atau rangkaian industri sendiri di program ini nanti? Okey, selain daripada industri mendapat ilmu juga, di mana kita dapat
memberikan satu kerjasama lah yang berterusan. Kita berharaplah dengan bila kita berjumpa industri, berkenalan industri, di mana kita bukan membina satu ukhuwah, tetapi kita nak ukhuwah itu berterusan dan berpanjangan. Sebab kalau ukhuwah tu sekejap, maka sekejap lah kan, tapi kalau kita nak berterusan dan berpanjangan, sebab untuk memelihara alam sekitar ini, dia bukannya dah kata orang macam one stop period, satu cukup, habis dah, touch and go, tak, dia continually sampai bila sepanjang hayat lah. Sebab tu kita daripada dari segi peserta yang dapat dari seminar ini, kita harap kerjasama itu berterusan dan juga pengkongsian maklumat itu dapat dikongsi bersama. Kalau saya boleh tambah sharing sedikit lagi, mungkin pelajar sendiri saya amat galakkanlah untuk hadir. Tak kisah sama ada di Universiti UMPSA sendiri sekalipun ataupun di universiti-universiti swasta dan awam di luar sana. Sebab tak semua saya rasa universiti menganjurkan program yang nak bicarakan topik yang deep macam ni kan. Ya, betul. Jadi kuranglah kan ni macam kali pertama, dan ini merupakan satu yang menarik sebab anda dapat berjumpa sendiri dengan industri. Jadi pada yang sama, anda jika ada berminat dengan industri tersebut, maka anda boleh approach direct. Tak bekerja dengan syarikat mereka. Betul. Sesi rangkaian bersama industri ni jangan lepaskan, dan saya rasa nak berterima kasih jugalah pada teknologis Dr. Puteri Syazlia pada hari ini dah sudi meluangkan masa, mahal rasanya masa dia, dan kita dari UMPSA sangat memerlukan mana-mana rangkaian industri yang nak hadir pada seminar alam sekitar kita pada bila, Doktor? 7 Mei 2025, iaitu pada hari Selasa di UMPSA sendirilah. Baik, kalau nak detail lagi, klik link kita sediakan di description dekat bawah, dan sama-sama saya harap anda semua klik like, share dan subscribe kita punya video channel Talent Talk Podcast hari ini. Mungkin anda rasa bermanfaat, komen kat bawah apa input anda dapat hari ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye Doktor, bye-bye.